yakinlah Allah tak penat mengampunkan. Berapa banyak dosa yang kita buat sepanjang hidup? 100, 1000, 10,000 atau lebih banyak. Tapi dengar apa yang Allah firmankan dalam surah Az-Zumar ayat 53. Wahai hamba-hambaku yang melampaui di batas terhadap diri mereka, janganlah putus asa daripada rahmat Allah. Jangan kita terpedaya dengan tipu daya syaitan yang berbunyi, aku dah terlalu banyak dosa, lalu berputus asa. Kerana syaitan lebih suka melihat manusia yang putus asa daripada bertaubat. Selagi nyawa belum sampai ke kerongkong, taubat masih terbuka. Masalahnya bukan kerana Allah tak mengampunkan, masalah kita tidak mahu kembali. Jadi walau sebesar mana pun dosa kita, jangan pernah rasa Allah jauh dari kita. Kerana mungkin satu sujud yang paling ikhlas hari ini menjadi sebab Allah mengampunkan keseluruhan dosa kita.